Tu tak sedar, betul tak sedar. Lepas tu tahu kat hospital lah gitu kan. Dan saya ni jenis memang takkan buat check up lah. Tidak swasta lah itu langsung buat check up. Takut langsung itu kan takut, tapi saya memang saya menakutkan orang. Tapi so far kesehatannya okey lah Ustaz. Tapi dia check, alhamdulillah tekanan darah okey. Okey, cantik. Kencing manis pun okey, tak ada masalah. Lepas tu cuma ada kolesterol jahat tu. Ada tinggi sikit lah, tinggi sikit. Lepas tu dia normal border 2.6 kan. Kita 4. Dia kata tu Ustaz, tapi tak apa Ustaz, dia kata pakar jantung juga tu. Orang lain tu sampai belah-belah Ustaz. Okey tu dia tu. Banyak pergi ceramah ni, makan sedap ni kat ceramah ni. Bayangkan dekat bilik ward saya tu. Siap tampal tu, visitors are strictly not allowed. Okey. Memang tak bagi, sebab dia tengok saya ni kejap-kejap on tempo je ni dia bagi drip, bagi ubat tu biasa tidur. Lepas tu stress test pun buat lagi. Okey. Dia kan yang okey 9 minit ke atas kan. Saya dapat 10 minit. Okey lah. Alhamdulillah. Itulah dia ceritanya. Sihat lah, yang penting sihat. Ustaz ni okey, kita ni bobo lepas raya ni Ustaz ni, kita nak cerita pasal kekeluargaan sikit lah kan, tentang adik-beradik, tentang saudara mara apa semua kan. Yalah, bakal raya haji lagi sebulan lebih macam tu kan. Jadi saya nak tanya sikit Ustaz, apa yang saya pandang, saya nampak ramai adik-beradik yang bergaduh tak nak balik raya. Raya ni satu hari raya, perayaan yang kita mesti balik. Ada apa masalah pun kita mesti minta maaf apa semua. Ada yang saudara mara juga yang berebut tanah apa semua daripada zaman atuk-atuk kita kan. Dorang tak nak balik beraya bersama. Hati tu tak besar lah untuk minta maaf tu, untuk bersama dengan keluarga kan di hari yang baik ni kan. Jadi Ustaz, boleh Ustaz huraikan sikit ataupun Ustaz nasihat sikit lah kat dorang ni tentang macam mana kita nak menjaga keluarga ni untuk dapat keberkatan keluarga ni. Dua perkara yang paling berat di sisi Allah tapi mulia. Bukan, benda tu mulia di sisi Allah tapi berat nak buat. Dua perkara. Mulia di sisi Allah tapi berat nak buat. Minta maaf, memaafkan. Betul. Tu sebab ego. Minta maaf. Dah terang dah salah kau. Betul. Tak nak ni berkawan ni, dah lama kawan ni. Tapi sebabkan ni tak. Sebab apa? Bukan salah aku. Dia kata, apa lah aku minta maaf? Aku pak saudara, dia nak buah, kenapa aku lah minta maaf dengan dia? Lepas tu aku bos, dia nak buah, aku ni majikan, dia lah minta maaf dengan aku. Yang paling popular sekali, bukan salah aku. Kenapa lah aku ni minta maaf pula? Yang tu. Dan yang kedua, memaafkan pun